Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni saya nak kongsi sikit tentang pam biru asma. So, ramai orang salah faham tentang pam biru asma. Sebab apa? Dia ingat pam biru asma ni dia penyelesaian masalah kepada asma lah, terutamanya kepada pesakit asma. So, jadinya bila datang serangan asma, dia akan guna inhaler tu banyak kali bila kena serangan. Dan dia tak pergi dapatkan rawatan dengan segera. Apa yang jadi? Kalau setengah kes dia stable, okey lah, dia punya simptom asma tu makin berkurang. Isunya kepada pesakit-pesakit asma yang makin teruk. So setiap kali bila keadaan tu jadi teruk dan dia tak dapatkan rawatan, keadaan asma tu, penyakit asma dia akan makin teruk. So daripada elok-elok terkawal, dia akan jadi tak terkawal. Untuk asma sebenarnya yang salbutamol, pam biru tu dia ada salbutamol dalam tu. Fungsi dia untuk dia nak membuka ruang pernafasan. Tetapi dalam penyakit asma ni kena faham, dia bukan sekadar masalah saluran pernafasan sempit. Dia ada lagi satu perkara, iaitu keradangan, sensitivity yang sangat tinggi yang membawa kepada keradangan saluran pernafasan, inflammation. So apa yang jadi kepada sikit-sikit asma ni, dia punya saluran pernafasan tu sempit. Contohnya daripada besar ni jadi kecil. Angin dia boleh masuk tarik nafas, bila nak keluar dia sempit, jadi macam whistle macam tu. So itu jadinya. So kalau anda ada pam biru, itu kan penyelesaian masalah. Pam biru ni kalau saya rasa sebab dah ramai sangat pesakit saya tengok salah guna kan. Mungkin at satu point dah kena ketatkan sikit lah cara nak beli dia. Ataupun kena bersama dengan peringatan education. Jadinya itulah jadi isu lah. Itu yang pertama lah dari segi pam biru asma. Okey. Baik, saya tutup.